Proton pun dah keluarkan EV yang paling murah sekarang. Proton emas 5. Berapa income yang selesa kalau nak beli sebuah Proton emas? Jom kita breakdown. Model baru harga bermula RM56,800. Deposit 10% RM5,680. Untuk dia punya road tax masih lagi percuma. Insurans pula RM1,730. Total lah upfront yang kena ready untuk sebuah EV5 ni adalah RM7,410. Installment kalau kita kira untuk 9 tahun, sebulan RM601. Kalau setahun RM7,212. Model ni macam murah. Dia punya yearly expenses pula macam mana? Insurans RM1,730. Road tax percuma. Untuk servis pula RM195. Wear and tear boleh budgetkan RM500. Memang betul-betul murah ni. Total up yearly expenses untuk emas 5 ni adalah RM2,425 je. Campurkan yearly installment dengan yearly expenses, maka dapatlah RM9,637. Bahagian pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM803. Berapa income yang selesa kalau nak beli emas 5? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income kena ada RM2,676. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM4,015. Okey tak harga tu? Layak tak semestinya mampu? Mampu tak semestinya selesa. Kira betul-betul.